Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penyatuan ummah, salam bersatu demi agama bangsa dan tanah air Bata. Alif Bata. Saya Alan Ruzwan Radin, Presiden Pertubuhan Biru Bersatu Bata Malaysia. Bersama dengan rakan-rakan seperjuangan, ada pemimpin NGO kat sini, Abang Bahar Taha, Presiden Merah Malaysia, dan beberapa NGO, dan juga adalah sahabat lain yang tak mau dikenali. Ingin komen sedikit lah berkaitan tentang parti yang ditangkap ramai-ramai sekarang ni, penuh dan menjadi lambakan terhadap negara. Saya mohon kepada Ketua Pengarah Immigration Malaysia, Datuk Zaimi Wan Zaimi kan? Datuk Wan Zaimi, Datuk Wan Khairun Wan Zaimi, Ketua Pengarah Immigration Malaysia, supaya memudahkan untuk menghantar pekerja-pekerja asing ni balik. Sekarang ni banyak daripada NGO yang berdaftar kat Malaysia ni, antaranya NGO Indonesia lah yang dah masuk. Surat khabar hari ni. Kejap, pegang jap. Saya nak buka dia punya petikan. Warga Indonesia mahu pulang. Apa dia tulis tu? Mudahkan urusan parti. So sekarang ni banyak feedback yang diberi kepada pemimpin-pemimpin NGO untuk cuba bersuara ke hadapan untuk membantu memudahkan dia orang dapat balik. Dia orang takut kena tangkap pertama. Lepas tu kena compound, mahal, dia orang tak mampu. Dia orang nak balik pun dengan ekonomi sekarang ni, duit pun tak ada. Jadi compound ni daripada kita tangkap, lepas tu kita masukkan dalam lokap, kos apa semua, mudahkan, dapatkan dia punya chop jari ke apa semua, hantar balik lepas bayar compound, maybe dalam 200-300 ringgit the most. Saya rasa nilai 700-800 ringgit ni macam mana compound yang sebelum ni agak tinggi. Tu satu pasal hal compound. Pasal hal operasi ni pula saya tengok, kan ada pengarah bahagian operasi buat kerja. Kenapa saya nampak Ketua Pengarah Immigration ada je sentiasa sampaikan Ketua Pengarah Operasi tu, Pengarah Operasi Immigration tu tak dapat lakukan. Ni bukan dia yang mengadu kat saya. Ini kawan-kawannya dari Immigration dan mereka yang terlibat dalam manpower ni mengadu, sebab paket ni kecil je. Orang yang terlibat dalam manpower ni market dia kecil. Dia beritahu NGO bahawa amat susah nak berjumpa Ketua Pengarah Immigration tingkat 7 tu dekat Putrajaya tu. Dia tutupnya kalau boleh kau kena buat appointment set tingkat 6. Saya dah tanya sahabat-sahabat saya yang pernah dulu memegang jawatan di Immigration dan juga sedang berada, saya kena rahsiakan nama daripada sumber lah kita sebut. Termasuklah pemimpin politik, dia kata tak boleh buat macam tu. Kenapa nak sekat orang nak jumpa Ketua Pengarah Immigration? Kita nak bincang cara baik, cara rukun damai, cara nak menyelesaikan masalah. Kita tahu background Ketua Pengarah Immigration Malaysia ni dulu daripada JKR. Dah banyak dah dibuat kat situ. Kurangkan berpolitik dalam memegang kuasa ni. Buat kerja cara telus, buat kerja cara memudahkan untuk menyelesaikan masalah. Ini pandangan saya. Minta maaf lah kalau saya cakap ni ada terkasar bahasa, tersentuh hati apa semua. Yang dah penuh-penuh dekat sana tu hantar cepat-cepat balik. Dan yang belum kena tangkap ni pun tubuhkan satu mekanisme untuk mudah mereka balik. Dan juga untuk mencari kerja tu pun satu hal lah. Itu bahagian kementerian lain, Kementerian Semua Manusia kan. Ni saya cakap Immigration, aku dah campur kan kementerian bang. Mudahkan mereka kalau nak balik. Jangan kumpul ramai-ramai. Buat satu program betul-betul hantar mereka balik dengan mudah. Jangan menyusahkan dia orang. Jadi negara kita mudah. Ekonomi teruk, kita tahu nak bayar compound memang mahal. Kurangkan harga compound. Yang kat dalam penjara tu jangan simpan lama-lama, 6 bulan, setahun. Nak buat apa dia orang ramai dalam tu? Dengan nak tanggung makan minum, dengan liability terhadap negara, dengan nak, yelah kita nak tegakkan ikut Akta Immigration dan sebagainya, 35B ke, menyalahgunakan permit ke apa semua kan. Tapi berilah kuasa, gunalah kuasa. Saya harap Menteri KDN iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin supaya dapat mengambil kira perkara ni untuk tubuhkan satu program memudahkan
memudahkan bagi parti-parti ni balik. Itu sajalah. Jika ada komen, tambahan apa semua kan, komen kat bawah tu. Ni bukan YouTube, tak perlu like dan subscribe. Saya letak dalam Facebook je. Pandai-pandai korang lah nak share benda ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati negaraku, negara kita, Malaysia ini. Bye.